Kementerian Luar Palestin mengecam peningkatan aktiviti pengusiran pihak berkuasa Israel terhadap rakyat Palestin. Sekurang-kurangnya 70,125 rakyat Palestin terkorban manakala 171,015 lagi cedera sejak konflik Israel-Hamas meletus pada 7 Oktober 2023. Burung terbang di langit biru mencari tempat berteduh seketika. Walau jauh langkah yang dituju, harapan tetap jadi pembuka. Jadi, saya akan terangkan sedikit awal permulaan konflik yang berlaku di tanah Palestin. Palestin adalah sebuah wilayah yang terletak di Timur Tengah di antara Laut Mediterranean dan Sungai Jordan. Wilayah ini mempunyai sejarah yang sangat panjang, penuh dengan konflik terutamanya berkaitan dengan perebutan hak tanah dan pengiktirafan negara. Konflik yang melibatkan rakyat Palestin dan Israel bermula pada abad ke-20 selepas penghujung Perang Dunia Pertama dan pembentukan negara Haram Israel pada tahun 1948. Palestin terdiri daripada dua kawasan, iaitu Tebing Barat dan Gaza. Tebing Barat yang dikawal oleh Palestin juga mempunyai penempatan Israel di beberapa kawasan. Namun, kawasan yang dikendaliai oleh Hamas menghadapi sekatan dan kesulitan ekonomi yang sangat teruk akibat konflik yang berpanjangan. Konflik ini telah menyebabkan penderitaan yang sangat besar kepada rakyat Palestin, termasuk serangan, pemindahan paksa dan kemusnahan harta benda. Selain daripada perjuangan politik, konflik ini turut melibatkan faktor agama, di mana Jerusalem, sebuah kota yang dianggap suci oleh umat Islam dan Kristian serta Yahudi, menyebabkan banyak titik pertembungan yang sengit berlaku. Walaupun banyak usaha pendamaian yang telah dilakukan seperti perjanjian Oslo pada tahun 1993, penyelesaian yang kekal masih sukar dicapai. Konflik ini bukan sahaja memberikan impak kepada kawasan tersebut tetapi juga memberi kesan kepada kestabilan geopolitik di seluruh dunia. Penderitaan rakyat Palestin yang berlangsung berdekad-dekad memerlukan perhatian dan usaha yang berterusan untuk mencari penyelesaian yang adil dan lestari. Jadi, saya mahu anda semua mendengar dengan teliti penerangan seterusnya yang disampaikan oleh Notebook LM tentang serangan yang terbaru kepada negara haram Israel oleh tentera Hamas yang dipanggil misi Taufan Al-Aqsa. Jadi, nanti. Kita mulakan dengan satu petikan yang sangat menyentuh hati daripada seorang penduduk Rafah. Setiap malam sebelum kami tidur, kami mengucapkan selamat tinggal kepada anak-anak kami kalau-kalau kami tidak bangun. Harga untuk melarikan diri dari kematian, peperangan, genosid adalah $7,000. Kata-kata ni, ia terus meletakkan kita dalam realiti sebenar di sana. Di sebalik kata-kata tu, ada angka-angka yang sangat besar. Jom kita lihat datanya. Laporan ini menyatakan lebih daripada 64,000 nyawa telah terkorban. Cuba kita hadam sekejap skala kehilangan yang begitu besar. Dan bukan itu sahaja, lebih 1.9 juta orang kini hilang tempat tinggal. Ini sebahagian besar populasi yang terpaksa meninggalkan rumah mereka, tak tahu apa nasib mereka pada masa depan. Tambahan pula, lebih daripada 113,000 orang dilaporkan cedera. Jadi, kesemua angka-angka ni, korban, hilang tempat tinggal, cedera, ia membentuk satu latar belakang yang suram untuk analisis yang akan kita bincangkan hari ini. Ia tunjukkan kita skala sebenar krisis kemanusiaan yang menjadi asas laporan ini. Okey, jadi apa sebenarnya yang kita akan bedah siasat hari ini? Kita akan mendalami sebuah laporan bertajuk Rangka Tindakan Realiti Memahami Konflik Gaza dan Palestin. Ia adalah gabungan data dari pelbagai sumber yang boleh dipercayai, termasuk PBB, OCA dan INSS. Jom kita tengok apa yang didedahkan oleh dokumen ini. Baiklah, jom kita mulakan. Bahagian pertama, Gaza dari sudut angka. Angka-angka mangsa yang kita baru lihat tadi, itu sebenarnya cuma permulaan kepada gambaran yang lebih besar, iaitu keruntuhan infrastruktur dan keselamatan secara menyeluruh. Dan apa yang carta ni tunjukkan ialah betapa dalamnya krisis ni. Ia bukan lagi soal mangsa semata-mata. Kita sedang bercakap tentang 95% hospital yang sudah tak boleh berfungsi. Ekonomi Gaza pula menguncup sebanyak 83%. Dan lebih 292,000 rumah sama ada musnah atau rosak teruk. Ini bukan sekadar kerosakan biasa. Ini gambaran keruntuhan sebuah masyarakat. Okey, ini membawa kita ke persoalan yang lebih besar.
anatomi keruntuhan. Laporan ini cuba menjawab macam mana sistem-sistem sokongan yang penting seperti bantuan kemanusiaan dan ekonomi boleh gagal dengan begitu teruk sekali dari luar dan juga dari dalam. Dokumen ini guna satu metafora yang sangat jelas untuk terangkan masalah bantuan ni, iaitu corong. Cuba tengok. Dekat atas sekali, kita ada sokongan antarabangsa, berbilion-bilion dolar dijanjikan. Tapi, bila ia melalui sekatan yang ketat di sempadan, hanya sebahagian kecil saja bantuan yang betul-betul sampai kepada orang yang memerlukan. Ia satu kebuntuan yang sistematik. Dan pada masa yang sama, sementara bantuan tersekat dari luar, ekonomi Gaza sendiri sedang runtuh dari dalam macam air terjun. Ia bermula dengan kejatuhan KDNK yang menjunam, lepas tu ia menyebabkan pengangguran besar-besaran yang mencecah lebih 80% dan akhirnya kemiskinan meluas yang menjejaskan hampir 3/4 daripada seluruh penduduk Palestin. Dan kesan jangka panjangnya sangat-sangat teruk. Menurut laporan UNDP yang dipetik di sini, konflik ini telah mengundurkan pembangunan Palestin hampir 7 dekad ke belakang. Cuba bayangkan apa maksudnya. Kemajuan dalam pendidikan, kesihatan dan ekonomi yang dibina selama ini musnah untuk beberapa generasi. Jadi, bila kita tengok semua kemusnahan ni, satu soalan besar akan timbul. Dan ini adalah titik penting dalam analisis ni. Adakah semua ini hanyalah kerosakan sampingan perang yang tak dapat dielakkan? Tapi, laporan ini mencadangkan satu perspektif yang berbeza. Ia membawa kita untuk melihat satu analisis tentang kemungkinan wujudnya niat di sebalik semua ini dalam satu bahagian yang bertajuk sebuah persekitaran yang direka bentuk. Okey, ini adalah konsep utama dalam dokumen tersebut. Ia menggambarkannya sebagai anatomi persekitaran penyeksaan. Ada 3 lapisan yang bertindak serentak. Di tengah-tengah sekali, keganasan fizikal. Kemudian, ia dikelilingi oleh penafian keperluan asas macam makanan, air dan ubat-ubatan. Dan lapisan yang paling luar ialah pemadaman budaya, pemusnahan universiti, masjid dan tapak-tapak warisan bersejarah. Menurut laporan tu, yang merujuk pandangan dari PBB dan INSS, semua ni bukan berlaku secara tak sengaja. Ia dihujahkan sebagai satu strategi 3 serampang. Pertama, musnahkan infrastruktur secara total. Kedua, laksanakan kempen kebuluran dan penyiksaan. Dan ketiga, padamkan sejarah dan budaya Palestin. Tujuannya, menurut laporan itu, adalah untuk memaksa pemindahan penduduk dan melumpuhkan identiti mereka. Okey, jom kita zoom out sikit dan lihat macam mana keadaan di lapangan ni sebenarnya mewujudkan satu persimpangan geopolitik yang sangat kritikal. Ini membawa kita ke bahagian seterusnya, pertembungan realiti. Di sini, kita nampak 2 hala tuju yang sangat bertentangan. Di satu pihak, laporan INSS Israel yang dipetik menyatakan satu hakisan ke arah realiti satu negara yang pada asasnya bermaksud penguasaan berterusan ke atas wilayah Palestin di bawah satu pemerintahan tanpa hak yang sama rata. Tapi di pihak yang lain pula, komuniti antarabangsa terus menuntut penyelesaian 2 negara yang membayangkan sebuah negara Palestin yang merdeka dan berdaulat wujud bersama Israel mengikut undang-undang antarabangsa. Jadi, macam mana badan-badan perundangan antarabangsa bertindak balas terhadap pertembungan ni? Bahagian terakhir dalam kupasan kita akan melihat konflik ini melalui lensa Convention Genocide. Dokumen ni pecahkan prosiding di Mahkamah Keadilan Antarabangsa atau ICJ kepada 4 langkah mudah. Jom kita tengok satu-satu. Pertama, kes itu sendiri yang difailkan oleh Afrika Selatan terhadap Israel. Kedua, tindakan-tindakan yang didakwa macam pemindahan paksa dan sekatan bantuan. Ketiga, dan ini sangat penting, elemen niat. Mahkamah kata niat genosid boleh disimpulkan daripada pola tingkah laku secara keseluruhan, bukan hanya dari kenyataan rasmi. Dan akhir sekali, keputusan mahkamah yang memerintahkan langkah-langkah sementara untuk mencegah genosid. Petikan ni pula menunjukkan perspektif sebuah negara yang menyeru kepada penyelesaian berasaskan undang-undang seperti yang dikatakan oleh Wakil Tetap Malaysia ke PBB. Kedaulatan undang-undang bukan kuasa ketenteraan mesti diutamakan. Ini adalah bukti kematangan dan tanggungjawab. Dan pelapor khas PDB, Francesca Albanese, menekankan betapa pentingnya tindakan segera dengan kenyataan yang sangat tegas ini. Beliau memberi amaran bahawa setiap kelewatan hanya memburukkan lagi kerosakan yang tidak boleh diubah, menyeru komuniti antarabangsa untuk bertindak pantas.
Semua ini membawa kita kepada persoalan terakhir yang ditinggalkan oleh analisis ini. Apabila sistem kemanusiaan, ekonomi dan geopolitik gagal serentak dan apabila mekanisme undang-undang yang ada nampaknya terlalu perlahan untuk bertindak, apakah masa depan undang-undang antarabangsa itu sendiri? Satu persoalan yang mendalam bukan hanya untuk rantau ini, tetapi untuk kita semua. Dari mana harus kita bulatkan cinta dan kasih bagi merawat luka saudara kita yang pedih? Dari jauh kedengaran suara merintih. Ayah-ayah dibunuh, disembelih. Ibu-ibu dinoda, diperkosa. Anak-anak kecil terbunuh tanpa dosa. Kampung halaman hancur, musnah tersungkur. Tanda kemanusiaan insan yang terkubur. Aduhai Palestin, saban hari kami menatap penderitaanmu. Parut luka lama masih belum sembuh. Kini ia berdarah, semakin berdarah. Air mata tangisanmu tidak mampu kami kesat. Barah lukamu tidak terdaya kami rawat. Musuh durjana-mu tidak mampu kami sekat. Apa hujah kami nanti di akhirat? Jika nanti ditanya apa yang telah kami buat, masih tergamakkah kita berdiam kaku tanpa menghulurkan tangan sedia membantu? Sedangkan kita masih mampu mengadu kepada Tuhan yang Maha Satu. Ya Allah, dengarkanlah suara rintihan ini. Buat saudara kami yang dikasihi, hentikan segala kesedihan dan penderitaan. Kami merayu dengan penuh pengharapan, hancurkan kezaliman, musnahkan penindasan. Ya Allah, Engkau hantarkan pertolongan dan pasakkan keyakinan. Semoga ia berakhir dengan kemenangan. Baiklah, saya akan terangkan sajak yang telah saya deklamasikan sebentar tadi. Hari ini, saya ingin mengajak anda semua merenung dan memahami sebuah sajak yang penuh dengan kesedihan, keprihatinan dan seruan untuk bertindak. Sajak ini menggambarkan penderitaan yang dialami oleh saudara-saudara kita di Palestin yang berlarutan hingga kini. Dari manakah harus kita bulatkan cinta dan kasih bagi merawat luka saudara kita yang pedih? Sajak ini bermula dengan pertanyaan yang mendalam tentang cinta dan kasih. Ia merujuk kepada bagaimana kita sebagai umat manusia seharusnya memberikan perhatian dan kasih sayang kepada mereka yang sedang menderita. Soalan ini mengajak kita untuk memikirkan sejauh mana kita bersedia untuk membantu mereka yang memerlukan, terutamanya saudara kita di Palestin. Seterusnya, dari jauh kedengaran suara merintih.
ayah-ayah dibunuh, disembelih, ibu-ibu dinoda, diperkosa, anak-anak terbunuh tanpa dosa. Sajak ini menggambarkan dengan jelas kekejaman yang dialami oleh rakyat Palestin. Terdapat suara-suara merintih menggambarkan kesakitan dan penderitaan yang tidak terhingga. Ayah-ayah yang terbunuh, ibu-ibu yang dihina dan anak-anak yang terbunuh tanpa sebab yang jelas. Gambaran-gambaran ini memberikan kesedaran kepada kita tentang betapa teruknya keadaan di Palestin. Kampung halaman hancur musnah, tersungkur, tanda kemanusiaan insan terkubur. Kehancuran tanah air kampung halamannya menjadi tempat perlindungan mereka musnah begitu sahaja. Ini adalah gambaran betapa besar penderitaan yang mereka tanggung. Tanda kemanusiaan hilang seolah-olah insan yang terkubur dalam pertempuran ini tidak lagi dilihat oleh dunia. Aduhai Palestin, saban hari kami menatap penderitaanmu. Parut luka masih belum sembuh. Ini bermaksud setiap hari kita menyaksikan kesakitan yang mereka alami. Parut luka yang sudah lama tidak sembuh masih terus terasa. Dan penderitaan yang mereka lalui terus berlarutan. Ini mengingatkan kita bahawa konflik ini bukanlah sesuatu yang baru, tetapi telah berlarutan berdekad-dekad lamanya. Kini berdarah semakin berdarah. Air mata tangisanmu tidak mampu kami kesat. Barah lukamu tidak terdaya kami rawat. Musuh durjanamu tidak mampu kami sekat. Rangkap ini membawa maksud kejadian-kejadian ini semakin buruk. Darah terus mengalir. Air mata mereka tidak mampu kita lap. Luka-luka yang mereka tanggung begitu parah dan kita merasa tidak mampu untuk memberikan penyembuhan. Musuh yang menindas mereka begitu kuat dan kita merasa seolah-olah tidak dapat berbuat apa-apa. Apa hujah kami nanti di akhirat jika nanti ditanya apa yang telah kami buat? Ini adalah persoalan yang diajukan kepada kita. Apa yang akan kita jawab apabila ditanya di akhirat nanti mengenai peranan kita dalam mengakhiri penderitaan ini? Adakah kita akan berdiam diri? Adakah kita akan membiarkan mereka menderita tanpa memberikan bantuan? Masih tergamakkah kita untuk berdiam kaku tanpa menghulurkan tangan, sedia membantu sedangkan kita masih mampu mengadu kepada Tuhan Yang Maha Satu? Ini bermaksud sajak ini mengajak kita untuk bertindak. Kita tidak boleh lagi terus berdiam diri apabila kita masih mempunyai kuasa untuk membantu. Kita boleh berdoa agar Tuhan Yang Maha Kuasa yang sentiasa mendengar rintihan hamba-Nya. Kita diajak untuk tidak lagi mengabaikan penderitaan saudara kita di Palestin. Seterusnya, Ya Allah, dengarlah suara rintihan ini. Buat saudara kami yang dikasihi, hentikan segala kesedihan dan penderitaan kami. Kami merayu dengan penuh pengharapan, hancurkan kezaliman, musnahkan penindasan. Rangkap ini pula menunjukkan dengan doa penuh harapan kepada Tuhan agar segala penderitaan yang dialami oleh rakyat atau saudara kita di Palestin dihentikan. Kezaliman yang mereka alami diharap dapat dimusnahkan dan penindasan yang berlarutan dapat dihentikan. Doa ini menunjukkan betapa besarnya harapan kita agar penderitaan yang dialami saudara-saudara kita berakhir. Ya Allah, Engkau hantarkan pertolongan dan pasakkan keyakinan, semoga ia berakhir dengan kemenangan. Akhirnya sajak ini ditutup dengan permohonan kepada Allah agar memberi pertolongan dan kekuatan kepada rakyat Palestin supaya mereka dapat meraih kemenangan atas segala penderitaan yang mereka alami. Sajak ini bukan sekadar luahan hati,
tetapi ialah seruan kepada kita semua untuk lebih peka terhadap penderitaan yang berlaku di dunia ini. Ia mengajak kita untuk tidak hanya melihat tetapi juga bertindak dalam menghadapi ketidakadilan ini, terutamanya yang menimpa saudara kita di Palestin. Semoga kita bersama-sama dapat mengambil iktibar daripada sajak ini dan berusaha semampu yang baik untuk memberikan sokongan dalam apa jua cara yang kita mampu. Di bawah langit yang biru, tanah suci penuh harapan. Palestina, tanah yang ku cinta, engkau tak pernah lelah berjuang. Anak-anakmu yang menderita, namun semangat tetap membara. Di tengah duka mereka berdiri, mimpi mereka takkan mati. Palestina, engkau tetap hidup walau darahmu mengalir ke bumi. Palestina, suara ini untukmu selamanya dalam hati ini. Tanahmu, kebanggaan kami. Palestina, engkau tidak akan dilupakan. Dari Gaza ke Baitul Maqdis, kau melawan dengan segala kekuatan. Sungai darah dan air mata, namun harapanmu tak pernah padam. Generasi baru terus mengingat sejarah yang penuh pengorbanan. Dari reruntuhan mereka bangkit. Palestina, engkau akan bebas.
selamanya dalam doa dan hati.